Assalamualaikum, berjumpa lagi kita dalam channel Abang Jeb. Hari ni nak turun lagi sprocket belakang ni, saiz 40. Sprocket depan pun Abang Jeb nak turun lagi semata. Okey, yang standard sekarang ni 15, saiz 15. Abang Jeb nak tukar kepada saiz 14. Setting sprocket Abang Jeb hari ni 14, 40. Kalau ikut rasio dia lebih kurang sama dengan 15, 43. Masa saiz 15, 44 tu top memang cepat dapat. Tapi motor ada menggigil lah, bergegar. Berasa macam motor nak minta gear. Jadi Abang Jeb turun 2 mata, 1542. Kat situ gear 1 sampai gear 5 memang syok lah. Dia ada pick up, lepas tu boleh tarik lah. Tapi masalah dia gear 6 dia top speed yang nak kena dapat tu Abang Jeb kena cocok angin orang dulu. Kalau jalan berbukit tu ada masalah sikit lah. Ada masa bawa motor ni dengan orang rumah. Jadi bila berdua naik motor dengan sprocket 1542 tu rasa macam tak berapa ngam lah. Gear 6 tu tak mati tau. Dia rasa macam lemau lah. Dua sprocket yang Abang Jeb dah pakai, 1544 dengan 1542 tu Abang Jeb nak ambil tengah-tengah. Rasa yang cun, maksudnya dia punya top pun boleh dapat, pick up pun okey, motor pun mungkin kurang gegar lah berbanding saiz 1544 tu. Abang Jeb nak pakai 1543. Bila Abang Jeb tukar 1543, masalah dia 1543 tu rasa macam sprocket belakang ni besar kan. Bila dah tukar sport rim ni saiz kecil macam ni dengan tayar saiz kecil, bila sprocket ni besar nampak macam kartun pula. Jadi untuk menyelesaikan masalah sprocket ni bagi nampak besar, Abang Jeb kecil kan, untuk dapat rasio yang lebih kurang sama 1543 ni kena tukar 14 depan, belakang 40. Jadi rasio sprocket ni 1543, rasio ni lebih kurang sama dengan 1440. Bila dah turun sprocket, Abang Jeb kena potong rantai. Rantai ni pun sebenarnya ada kesan juga. Jadi bila kita dah potong satu ataupun dua bar ni rantai ni, ada sikit ringan lah. Itu sebab orang jangan main suka-suka je tukar arm panjang-panjang. Jadi bila arm panjang, rantai nak kena panjang. Itu sebab yang orang tukar arm panjang ni dia pakai 415. Dia nak ringan sprocket dengan rantai tu. Jadi Abang Jeb tak minat 415 ni. Abang Jeb memang suka 428 ni. Nampak lebih tahan lah. Okay, projek Abang Jeb ni tak payah nak cakap banyak hari ni. Kita tengok dulu macam mana dia punya pergi. Kita ada dua projek ini. Depan belakang ni dah Abang Jeb dah kecilkan saiz poket dia. Ada kemungkinan rantai Abang Jeb ni kena potong lah. Satu ataupun dua. Jadi Abang Jeb pun tak nak tarik belakang sangat. Kalau boleh rantai tu boleh potong dua lagi cun. Dia lagi ringan. Kalau video ni panjang, Abang Jeb akan buat potong lah kepada dua tajuk. Yang pertama, tukar sprocket 1440. Okey, jom kita buat. Okey, kalau kita nak tukar sprocket depan belakang, kita kena buka lah benda ni. Skru ni. Kita boleh tukar sprocket depan ni. Alright. Okay. Okey, kita dah cabut rantai, baru kita keluarkan sprocket depan ni. Okey, ni dia lock. Kalau dia selari dengan skru ni, kiri kanan dia lock ni. Jadi kita pusing sampai gigi dia ni ada ruang, kita cabut je. Cabut dengan sprocket boleh. Ni ada gigi dia ni. STT, Abang Jeb memang pakai STT hardened steel. Jadi saiz sprocket depan ni, kita turun satu mata pun perbezaan dia banyak. Satu mata turun depan ni lebih kurang sama macam kita turun dua ataupun tiga mata sprocket belakang. Okay. Lalang dah buka macam ni, kita servis sikit lah.
Okey, kita dah servis sikit. Lebih kurang lah kekotoran yang ada di sini. Sebab sebelum ni kita minyakkan rantai kita, jadi kawasan ni memang kotor lah. Jadi kita bersihkan lebih kurang. Dan dia punya cover ni pun Abang Jeb dah cuci lah. Jadi kita ambil peluang lah, anak-anak dah buka ni, cuci balik lah. Jom kita pasang sprocket kecil. Okey, ni dia saiz 14 STT hardened steel. Nak pasang dia senang je. Kita masuk je sprocket kecil ni kat depan ni. Okey, tolak ke dalam. Dan dia punya lock ni macam ni. Kita masuk macam ni. Jadi kita nak lock dia, nak kuncikan dia, pusingkan dia macam ni, bagi lubang skru ni sama. Maknanya dia dah lock kan, tak boleh keluar. Lepas tu kita ikat dengan nut dia. Okay, kalau kita tengok ni, nanti sambungan kita daripada rantai yang sini sambung ke sini, kita kena potong dekat sini, barulah kita boleh sambungkan rantai ni. Jadi banyak ni lah rantai yang akan kita buang, yang akan kita potong. Jadi rantai ni pun kita dah ada perbezaan lah. Sprocket kita rasionya sama dengan 15:43, tapi Abang Jeb pakai 14:40. Jadi rasio ni lebih kurang sama je dengan 15:43 tu. Perbezaannya kat sini Abang Jeb dah buang rantai Abang Jeb ni. Ni pun ada kira jugalah ni, walaupun tak banyak, ada ringan. Kita dah buang benda ni. Kita dah buang keberatan rantai ni. Ni dah game dia. Jadi kita potong dekat sini. Okey, Abang Jeb rasa sampai di sini saja video Abang Jeb buat kali ini. Terima kasih kepada yang menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share video Abang Jeb. Kita akan berjumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.